Sebabnya semuanya kerana putus kasih. Ada dua hair yang teman nak tunjuk perbandingan kepada koma. Hair yang pertama, Kamal Adli baru je bercerai talak satu. Hair yang kedua, macam yang koma tengok tadi, putus kasih, Diva AA. Putus kasih. Kedua-dua hair ini menyentuh soal kehilangan cinta dan kasih sayang. Seorang disebabkan tak ada jodoh, seorang lagi cintanya ditolak. Dua-dua cerita bab kehilangan cinta, cerita pasal perpisahan dan juga penolakan. Cuma dua-dua cerita, dua-dua hair ini yang samanya akan memberikan kesan yang mendalam terhadap harga diri, terhadap kestabilan emosi dan keupayaan untuk membina semula diri. Kalau kita tengok pasal penolakan cinta ini, Diva AA sampai tukar personality. Dah jadi gedik pula, jadi lembut pula disebabkan cintanya yang tidak kesampaian itu. Sebabnya semuanya kerana putus kasih, putus cinta. Dan orang yang aku cinta tu dia siap kata he's not my taste. Jadi sakitnya penolakan cinta ini sebenarnya sama sakit seperti sakit fizikal. Bila cinta ditolak, dia akan menyebabkan rasa malu, rasa hilang harga diri dan mungkin juga akan masuk ke fasa kemurungan. Kadang-kadang lahir pula dalam pemikiran satu kepercayaan yang negatif, seperti aku ni tak layak untuk dicintai gamaknya. Itulah. Walau apa pun, cinta yang ditolak ini adalah merupakan satu perpisahan yang amat menyakitkan.